Ehem. Hari ni cuaca cantik. Dah habis noreh tadi. Rasa tekak haus pula. Jomlah kita minum dulu. Ini dia, hidangan dah sampai. Wow, nampak special dan rare. Apa yang bertenggek kat atas cawan tu? Okey dek, terima kasih dek. Oh, hari ini kita minum di restoran Noreh dan Ngopi. Tadi pagi-pagi lepas subuh tadi sempatlah pergi Noreh sebab cuaca cantik ini. Lepas Noreh tu kan kita berehat, kita minum dulu. Kita minum kopi. Sedap babe. Tempeng 3 and then kopi tenggek. Dia nama kopi tenggek. Lain dari yang lain. Nampak ada pinggan buat, boleh pinggan. Ni atas ni apa? Kopi kopi. Atas ni kopi, bawah ni dia punya air. Tak buka lagi tengok. Kita buka. Dia air dia dah habis kan? Tadi dah ada air atas ni. Dia sejak ke bawah. Okey. Dia ambil yang tutup ni, angkat yang ni, letak di bawah. Okey, tu cara minum dia Lepas tu godak je lah. Lepas tu kita godak je lah. Okey, kalau terima nak bagi kasih. dia lambat sikit sejuk. Tutup lah. Oh, memang rare lah. Enjoy lah. Okey, faham. Macam apa ni? Kenyang ni. Balik nyam. Macam ni. Niat punya pengenalan dia adalah bukan bawah, tapi dia punya jawatan tu. Suasana di dalam kedai penuh dengan hiasan antik dan barang-barang yang rare sangat. Tengok tu, basikal pun ada digantung di situ. Owner ni memang berjiwa artistik. Motor retro pun ada tu. Tengok brand Triumph. Tengok peti muzik pun ada dekat situ. Layan. Sangat sesuai untuk minum pagi dan santai-santai di waktu petang setelah balik bekerja. Ini asalnya memang famous dekat Johor, sebelah Johor. Jadi kita cuba adaptasi idea tu untuk bawa ke sini. Even kita sendiri pun nak dapat sebut kopi yang tepat pun ambil masa, dan nak buat resipi ni pun kita ambil masa lebih kurang dalam 2 hari. 2 hari kita gembung kopi kampung. Tu nak timing dia, nak berat dia, air panas macam mana, kita kena maintain quality. Ya, betul. Daripada situlah startnya idea ni. Kita bukalah kedai ni dengan kita inspirasikan dengan makanan-masakan Johor lah. Kita ada kopi tenggek, kita ada lontong darat, lempeng. Kebanyakannya orang Johor banyak makan macam tu lah. Senin kita cuti. Kita buka hari Selasa sampai hari Khamis 8.30 pagi hingga pukul 10 malam. Jumaat, Sabtu, Ahad daripada 8.30 pagi sampai pukul 11 malam. Hari public holiday pun insyaAllah kita buka, kecuali Raya Melayu kita lah. Raya Haji, Raya Puasa kita tutup. So kedai ni baru dalam masuk bulan yang ke-6. Mana abang dapat collection yang ada kat dinding ni? Banyak ni. Collection ni sebagian besarnya adalah partner saya punya. Dia memang collectors lah. Kalau kita tengok situ pun ada motor lama, saxophone kan. Dan yang paling ni adalah Noreh ni khusus daripada getah. Kita orang kampung kampung kita hidup dengan ladang getah zaman-zaman kecil tu. So kat sini kita panggil lah mesin getah. Ada pisau getah pun ada. Di situ pun ada daun getah. Ada orang tak kenal, budak-budak tak kenal kan pisau. Okey, menu yang kita ada lempeng, kita ada lontong darat. Kalau hari nasi lemak biasa, nasi lemak, dan kita ada apa lagi kita ada burasa, kita ada punten, burasa Bugis. Burasa ni kita buat hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Sebab nak buat dia lama, sebab 8 jam nak buat dia. Menu tengah hari kita ada itik salai, kita ada daging salai, masak lemak cili api, dan kita ada
Apa lagi ni? Asam pedas Johor lah. Asam pedas Johor, tetel, pari, kembung tu lah. Itu 3 yang hari-hari. Ada kata kita serve untuk makan tengah hari daripada pukul 11.30 pagi. 11.30 pagi sampai pukul 10 malam. Dan insyaAllah minggu ni pun kita dah start menu baru untuk anak-anak. Kita ada chicken boxing dan kita ada fries apa semua untuk anak-anak adalah. Dan pasta tu wajib ada lah. Wajib ada. Tidak ada orang tu makan, anak-anak tak makan pula kan. Ya betul. Even kalau kat sini pun kalau yang macam yang minat kopi-kopi yang moden, kita ada juga barista kopi semua ada insyaAllah. Espresso, cappuccino semua insyaAllah ada. Apa lagi? Mau lah. Memang restoran ni menarik Dia punya hiasan dia prop dia memang rare Google ataupun Waze cari Noreh dan Ngopi. InsyaAllah jumpa. Kita bertempat di Bandar Tasik Puteri, Green Valley Park. Nombor 16G bersebelahan dengan Sasana International School. Sini ada hiasan ataupun prop mesin getah. Tengok tu. Itu dinamakan Noreh dulu baru ngopi. Noreh dan ngopi. Baca dulu apa benda tu. Siapa yang ada stiker tu boleh tampal kat sini.